Macam mana Sugar Glider melahirkan anak dia? Alhamdulillah, hari ini 14 Ogos 2026, hari Jumaat pukul 10 pagi, Mak sempat rekod Bunga melahirkan anak dia. Berbalik kepada soalan macam mana Sugar Glider melahirkan anak dia, lepas dia mengandung lebih kurang 15 hingga 17 hari, ibu Sugar Glider akan melahirkan Joey yang sangat kecil. Tengok dalam video ni, masa ni Bunga tengah melahirkan anak dia yang pertama. Tengok. Nampak tak anak dia nak keluar? Nampak tak yang warna pink tu? Macam itulah saiz anak Sugar Glider yang baru lahir. Dalam video ni, Bunga tengah buat laluan untuk anak dia masuk ke dalam pouch dia. Lepas anak dia dah masuk dalam poket dia, dalam pouch dia, Bunga akan jilat poket dia pula sebab dia nak bagi keselesaan kepada anak dia yang nak menyusu dalam poket dia. Dalam video ni pula, kita boleh tengok proses ibu Sugar Glider makan tisu atau uri anak dia yang baru lahir. Lepas makan, Bunga bersihkan mulut dia. Dah makan, sekarang tunggu giliran anak yang kedua pula nak keluar. Alhamdulillah, Bunga pun dah selamat melahirkan kedua-dua ekor anak dia.